Seterusnya, calon SPM 2025 bagi sekolah integriti dan handrygieni, ya, calonnya seramai 99 orang berbanding dengan calon SPM 2024 iaitu 94 orang. Analisis menunjukkan satu orang calon telah berjaya memperoleh semua A bersamaan dengan 1.01%. 24 orang calon lagi memperoleh, ya, kepujian dengan sekurang-kurangnya, ya, dan 63 orang sekurang-kurangnya pula, ya, mendapat, ya, grade pada peringkat lulus. Jadi ini di handrygieni dan integriti, ya. Jadi kita KPM sentiasa, ya, mengadakan kerjasama dengan pihak integriti, dengan sekolah integriti dan handrygieni, ya, untuk meningkatkan, ya, profesionalisme guru, ya, bagi memastikan guru-guru kita di sekolah-sekolah integriti dan handrygieni dapat memberikan, ya, pendidikan yang bermutu untuk anak-anak kita yang berada di situ.